Lah, apa dah jadi dengan Perikatan Nasional ni? Dah tu pengerusi Perikatan Nasional ni apa cerita pula? Katanya Parti Islam Malaysia PAS ada calon pengganti Datuk Seri Anwar ni 3-4 lori. Bukan sikit-sikit bro. 3-4 lori. Mana yang 3-4 lori tu? 3-4 orang pun tak ada. Itulah PAS kalau bercakap sombong. Oh, kalau setakat Datuk Seri Anwar, kami ada 3-4 lori sebagai pengganti. Tu Allah nak tunjuk. Perlis pun terlepas. Mana 3-4 lori je? Dah tu pengerusi Perikatan Nasional ni apa cerita pula? Dah vacant daripada 29 Disember tahun lepas sampai hari ni dah 25 Januari 2026. Dekat sebulan lah. Tak ada kah 3-4 lori? Tak payah sembang 3-4 lori lah. Dekat sebulan dah kedudukan pengerusi PN ni tak boleh nak dilantik. Apa cer ni Perikatan Nasional? Apa cer? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daciahau, Vanakkam, salam sejahtera dan salam madani. Saya kan sebolehnya saya malah nak komen sebenarnya pasal pelantikan pengerusi Perikatan Nasional ni. Sebab iyalah kan, parti diorang lah, hantar diorang lah. Lagipun diorang ni bukan calang-calang kan. Diorang ada calon sampai 3-4 lori. Tapi bila tengok dah dekat sebulan masih tak boleh nak lantik ni, apa jadi dengan 3-4 lori tu? Saya tertanya-tanya jugalah kan. Apa sebenarnya dah berlaku dengan Perikatan Nasional ni? Untuk rekod, Tan Sri Muhyiddin meletakkan jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional pada 29 Disember 2025 tahun lalu. Ketika video ini dirakam, tarikhnya adalah 25 Januari 2026. Lagi beberapa hari dekat sebulan dah. Bukan apalah kan. Saya sedang cuba membayangkan kalaulah kata Perikatan Nasional ni lah yang sedang menjadi kerajaan. Mereka lah yang sedang mengemudi Malaysia. Cuba awak-awak bayangkan. Sebulan lebih tak ada Prime Minister. Sebab apa? Sebab dia berebut sama dia. Dia ni nak. Auzubillah, minta sempang lah. Perikatan Nasional memang tak layak langsung jadi kerajaan kalau begini. Pengurusan dia sendiri sama dia sangat lemah. Nak pilih seorang pemimpin pun tak boleh. Sebab itulah saudara kita ni kan, bila bercakap jangan sombong sangat lah. Wak Iman siapa pun kita, orang politik ke siapa pun lah, tak kisah. Cakap jangan terlalu meninggi diri lah, sombong sangat. Tengok Allah nak tunjuk 3-4 lori, 3-4 orang pun tak ada. Perlis pun terlepas daripada tangan PAS. Alahai. Saya cuba meneliti lah ulasan Tan Sri Muhyiddin Yassin berikutan pelantikan pengerusi Perikatan Nasional ni. Jadi kita punya pandangan bahawa sepatutnya pengerusi Perikatan Nasional itu adalah terdiri pada Presiden Parti. Itu pendirian bersatu sebenarnya. Dalam mesyuarat kita yang lepas, kita buat keputusan, dia mesti datang di kalangan Presiden Parti. Dalam komen dia pun ada tersurat dan ada tersirat. Ada isyarat-isyarat yang dia nak berikan kepada Perikatan Nasional. Ada isyarat yang dia nak berikan kepada timbalan dia. Ada signal dia nak bagi Hamzah tu. Ada juga lah isyarat dia nak bagi kat kita orang luar ni. Antaranya dia nak beritahu, kau orang desak sangat dia meletakkan jawatan, dia akur, dia letak jawatan. Kalau saya sudah berhenti, yang 3 lain. Tapi kalau 3 tu tak boleh juga buat. Can you give me a solution? Bila dia letak jawatan, kira dalam bahasa kasarnya kau nak kan, ambil lah. Nak sangat ambil. Bila dah ambil, kau tak boleh bagi pula seorang saja, satu saja nama yang sesuai untuk gantikan kedudukan dia sebagai pengerusi. Mana kata dia 3-4 lori. Ini sebenarnya dalam politik kita panggil move sindir lah ni. Dia sindirnya parti PAS. Sebenarnya Tan Sri Muhyiddin tahu credibility kepimpinan PAS ni. Tak semua kepimpinan dia ada kualiti untuk memimpin komponen sepenting Perikatan Nasional. Mudah kan? Kau nak ambil. Sampai sekarang kau tak boleh namakan walaupun satu. Yang PAS pun saya pelik lah kan. Letak je lah Tok Guru Haji Hadi. Dia presiden, dia tuan guru. Saya pun hormat dia. Bagi je tuan guru memimpin Perikatan Nasional. Habislah, selesai lah cerita. Dia problem PAS ni bila tuan guru sendiri pun, yalah mungkin kesihatannya tak mengizinkan kan. Datuk Seri Hadi awal. Ya, dia kata dia tak berapa sihat lah. Jadi ada pandangan mencalonkan Tuan Ibrahim timbalannya. Ada pula pandangan mencalonkan Samsuri, Menteri Besar Terengganu. Ada pula yang berpandangan kena calonkan Sanusi, Menteri Besar Kedah. Jadi dalam politik ni memang biasalah. Kepimpinan ni takkan dapat sokongan penuh. Letak dia ni bantah. Letak dia ni bantah. Jadi sebab itu pengajarannya kepada PAS, cakap jangan sombong. Merendah diri lah. Tak payah mention ada 3-4 lori, 3-4 orang. 3-4 orang kau tak boleh adakan, macam mana? Perkara kedua, Tan Sri Muhyiddin cuba nak beritahu kepada
daripada komponen Bersatu, iaitu parti Bersatu. Dia nak bagi tahu pada Hamzah yang layak duduk presiden Perikatan Nasional ni hanya presiden komponen parti. Bahasa kasar nak bagi tahu lah Hamzah, dengar Hamzah, hang tak boleh lah nak jadi Perikatan Nasional punya presiden, tak boleh. Jadi itu sebenarnya signal tersirat daripada Muhyiddin kepada Bersatu. Dia nak bagi tahu Hamzah jangan bercita-cita, yang hanya boleh menduduki presiden Perikatan Nasional adalah presiden komponen parti, bukan timbalan. Mesej seterusnya adalah Muhyiddin nak beritahu yang sebenarnya tak ada sesiapa di dalam Perikatan Nasional ini yang boleh menyamai kedudukan Datuk Seri Anwar ataupun level yang telah ditunjukkan oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebabnya tuan-tuan, siapa yang menjadi pengerusi Perikatan Nasional ini adalah cerminan calon Perdana Menteri daripada pihak lawan. Kalau letak calonnya pun susah sangat, maksudnya tak ada yang berkelayakan. Dan mungkin tak salah lah kan kalau saya kata Datuk Seri Anwar telah meletakkan satu benchmark ataupun satu level kedudukan dia sebagai seorang Perdana Menteri ni mengatasi banyak perkara dan agak tinggi untuk dicapai. Jujurlah mungkin saya boleh kata daripada Perikatan Nasional tak ada sesiapa pun, wa imma Tan Sri Muhyiddin dan Hamzah, nak mencapai kredibiliti Datuk Seri Anwar tu. I don't think so. Ni kan lagi PAS yang ada 3-4 lori lagi jauh. Tapi apa pun saya mendoakan supaya Perikatan Nasional, PAS dan Bersatu menemui jalan lah nak melantik pengerusi. Heranlah kan kenapa tak lantik Dominic aja. Lantik je lah Dominic Lau, presiden gerakan ke apa dia. Ataupun yang seorang lagi dia punya komponen apa, MIPP kan. Pun tak tahu sangat lah apa komponen dia orang ni. Yang MIPP tu apa nama presiden ni, malas pula nak google. Siapa tahu nama presiden dia tulis lah kat komen. Kalau dah nama pun tak tahu, susah lah kan. Tapi kalau nak bagi dia terkenal, dia jadi presiden Perikatan Nasional. Barulah ada muka-muka baru dalam arena politik negara kita ni. Kan. Kepada PAS, boleh repair dulu lori tu, yang 3-4 lori tadi. Cuba cek enjin, cek minyak hitam, cek tayar. Mungkin lori tak sampai. Manalah nak tahu kan.